Oh, ambulans terkejut aku. Wah, bijak. Oh, nampak macam terpaling tak? Boleh lah ni, jalan je lah. Tak tahu. Hello gang, selamat datang. So, aku dah lama tak buat video macam ni. Just want to share what I'm doing. Tak ada, aku tak tahu benda aku borak. Okay, by the way, welcome to my channel. So, aku tadi baru habis lepak dengan member aku. Dua lepak makan. Brother nak gana. Dua merah pula. So sekarang ni aku nak cerita something. Tak ada pun, aku tak ada benda nak cerita. Aku bosan sebenarnya. Jadi jalan-jalan pergi lepak je member aku kat bandar. So teman lah aku balik. Sempat kena kejar lah. Aduh, aku malu tu kejap lagi kalau ke traffic light mesti orang pandang. Confirm lah, mesti orang pandang. Okay. By the way, aku tak boleh bawa laju sebab aku set RPM 5000 sahaja. Sebab motor aku dalam keadaan pantang. So macam tu lah. Dia akan take time sikit untuk aku sampai rumah. Tak percaya tau tak boleh. So aku kena terima takdir ilahi. Oh, ambulans terkejut aku. Sebab tak belaga. Okay, selamat. Let's go. Ada konten. Jom. Tak boleh buat laju. Cepat kot. Bagi my ni gerak dulu. Okay. Tapi tu lah. Baru aku nak terima kasih tu dekat siapa yang subscribe aku sebab video satu ni. Tak sangka pula blow up. Bukan blow up, maksud aku macam blow up lah. 4k view tu bagi aku gepak lah. Sebab aku kan YouTuber kecil. Okay. Average view aku pun 300-400. So dapat 4000 tu kira jackpot lah. So sekarang ni aku tak tahu nak borak apa sangat. Tadi isu semasa yang aku nak simpulkan. So layan je lah view ni. Tapi aku kena gak borak something baru ada content kan. Viewers, sabar viewers. Okay. Sorry viewers, tak boleh buat laju. Okay, lepas tu aku macam tak tahu angin tengah kuat ni. Tak tahu korang boleh dengar ke tak aku borak. Tapi kita enjoy je. Enjoy the view orang kata. Nampak suasana petang. Masya Allah. Aku harap tak ada Roblox lah. Sebab member aku kata dekat sini selalu ada Roblox. Siapa yang duduk Banu tu mesti tahu lah area Pulau Duyung ni. Dengan apa, Jambatan Mahmud ni. Aduh, santai lah pakcik. By the way, hari ni hari ke tak tahu. Sebenarnya aku ada plan nak record video dengan budak college aku. Bukan budak college, budak fakulti aku. Dia bawa Kawasaki Z800. Tapi sebab hari ni dia busy, ikutkan petang ni aku shoot dengan dia. Tapi sebab dia busy, aku faham je. Sebab kata nak buat assignment. So aku macam tak apa, aku faham je. Boleh, nanti boleh. So macam tu. Kalau tak ada konten baru, which is aku ada buat review with people, with person yang pakai Z800. So it's kind of a big thing lah for me. Sebab super baik kan. Ni kalau aku masuk bawah kiri, salah jalan ni. So by the way, tak tahulah tu. Jalan-jalan yang syok ni. Aku sebenarnya kan lack of content. Sebab aku sebenarnya lack of content. Aku tak tahu nak buat video apa. Dan jangan terkejut kenapa tiba-tiba tak ada view. Sebab aku ter-end video, tak perasan. So daripada aku perjalanan balik tadi, banyak benda lah terlepas. So tak boleh letak lah. So aku borak lagi tadi selama 10 minit lebih. Burn macam tu je. Tapi tak apa. Aku endkan je lah video ni. Dia walaupun pendek sebab aku nak tetap konsisten up video. So kalau korang ada apa-apa nak komen-komen lah. Also
subscribe and like macam biasa. And thanks for watching. Assalamualaikum.